Okey. Jadi Alkitab di sini makna apa tu? Iaitu Alkitab allazi yaqra'uhu Muhammadun. Kitab yang dibaca oleh Muhammad, iaitu Al-Quran. Bukan kitab yang dibaca oleh Musa, bukan kitab yang dibaca oleh Isa. Gitu. Jadi kita ahli kitab juga. Jangan ingat dia je ahli kitab. Dia berasa dia bangga bila jadi ahli kitab. Tapi hari ni orang Yahudi dan orang Nasara tak bangga dah dengan mereka sebagai ahli kitab. Tapi mereka bangga mereka sebagai Zionis. Mereka bangga mereka sebagai kuasa besar. Mereka bangga mereka sebagai tentera paling besar. Begitu sekarang ni. Dia tak bangga dah dia dengan kitab tu. Dia tinggal lama dah kitab-kitab ni. Bahkan untuk kitab, dia tak study dah kitab dia. Dia study kitab dia, tapi bila dia nak lawan kita, dia study Quran. Daripada Quran dia tahu macam mana nak lumpuhkan orang Islam. Sebab tu mereka hafal Quran. Mereka Yahudi, tapi mereka hafal Quran. Jadi mereka juga ada maha tahfiz Al-Quran. Mereka juga hafiz Al-Quran. Betul tak? Oh, dahsyat. Oh, malu kita. Kita inna a'tayna pun tak selesai. Qul ya ayyuhal kafirun. Tak jumpa pintu. Tak boleh nak sampai lakum dinukum waliyadin, tak jumpa sampai sudah. Ada. Kena. Jadi okey, itu makna zalikal kitab.